Mereka berani, kreatif dan bersemangat mempromosikan barangan jualan masing-masing. Tidak kekok menarik pelanggan, malah berjaya meyakinkan ramai pengunjung untuk membeli produk jualan mereka. Bagi yang menjual kek, siap memakai apron, manakala yang menjual barangan permainan dan perhiasan pula kreatif menyusun atur produk agar kelihatan menarik pada mata pelanggan. Begitulah gelagat sekumpulan kanak-kanak berusia dari 7 hingga 12 tahun yang berpeluang menjadi peniaga dalam Karnival Usahawan Cilik 2015 di Putrajaya Sabtu lalu. Menurut pengarah program Norni Osman, karnival yang julung kali diadakan ini adalah kemuncak kepada program orientasi keusahawanan kanak-kanak Malaysia MyCEO yang diadakan sebelum ini. Katanya, seramai 700 pelajar dari 100 sekolah rendah sekitar Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya terlibat dalam karnival itu yang akan diperluaskan ke seluruh negara tahun depan bagi membolehkan lebih banyak sekolah mengambil bahagian. Program ini sebenarnya merupakan satu program CSR dari beberapa pihak, gabungan beberapa pihak iaitu Mentor Niaga, DPMM, dengan bantuan SME Corp, Kementerian Pendidikan dan sebagainya dan beberapa organisasi yang lain. Untuk itu kita memang buat program ini percuma untuk sekolah-sekolah. Jadi pihak sekolah cuma perlu menghantar pelajar-pelajar yang berpotensi ataupun yang dipilih oleh pihak sekolah untuk mengikuti keseluruhan program ini. Program ini akan diadakan setiap tahun berperingkat-peringkat. Maksudnya mungkin tahun pertama kita buat di zon utara, kita pilih Pulau Pinang, kemudian kita akan pilih supaya tujuan kita ialah untuk membudayakan keusahawanan ke seluruh Malaysia supaya generasi akan datang akan lebih terdidik mindanya untuk menjadi usahawan walaupun mereka jadi profesional tapi profesional yang berjiwa keusahawanan juga. Bila kita dapat tahu saja ada karnival daripada MyCEO ni, tanpa tengok belakang kita terus nak join sebab memang kalau mengikut Kementerian Pelajaran pun untuk anjakan terbaru ni pun memang ada keusahawanan. Jadi memang kita nak usahawan ni dimulakan daripada sekolah rendah. Memang perlu sangat. Ini untuk generasi kita. Jadi kita harap program ini jadi satu pemangkin untuk kita lahirkan lebih ramai usahawan Bumiputera di negara kita. Saya nak jadi usahawan, nak menjual keras tangan yang terbuang. Naja suka dalam bidang perniagaan dan Naja nak belajar cara berniaga.